Video kali ini saya nak baiki saya punya kabel cat untuk minyak ni. Selamat datang ke channel aku, Ahmed. Video kali ini saya nak baiki saya punya kabel cat untuk minyak ni. Kalau ikutkan ni, kabel ni dia bersambung di atas ni, tapi dah terputus. Jadi perlu kita buat pergantian ni. Tidak, nanti kadang-kadang kenapa bila ada kabel ni, kalau terjatuh pun apa pun dia masih tergantung. Kalau tak ada kabel ni, takut kita terlupa nak pasang balik. Jadi biasanya kalau setengah kereta dia ada penyangkut cat. Jadi bagi kereta yang tak ada, memang betul-betul bergantung pada kabel. Jadi kabel ni pun dah putus. Yang ni adalah kabel baru yang saya akan ganti untuk kabel cat minyak yang dah putus. First thing first, kita perlu keluarkan kabel yang lama ni, yang dah putus ni. Jadi kita boleh tarik sikit, dia agak ketat sikit. Jadi kena guna force untuk tarik lah. Kalau tengok ni bahagian yang dah putus. Ni bukan apa ni kabel yang baru untuk cat minyak, tapi bukan yang original lah. So dekat sini dia ada slot. Kita perlu tolak sajalah, ni slot dia. Ada slot ni. So kita perlu tekan saja slot ni. Tekan sampai hujung. So sekarang ni dia dah masuklah slot ni. Simple je. Sekarang kita dah masukkan kabel slot. So apa yang kita perlu masukkan, kita masukkan, gantikan saja. Jadi kena tekan sikit, kena force sikit untuk masuk. So sekarang kita dah berjaya masuklah kabel cat yang baru. Dan kita akan buka konektor yang ada pada pintu cat minyak ni untuk kita masukkan kabel slot ni pula. Untuk keluarkan konektor ni kita perlu alas lah. Alas supaya cat tak calar. So ambil long nose, kita tekan klip, tekan, dan nanti dia akan tertanggal. So inilah, pasal dekat tepi sini ada klip dan sebelah sini pun ada klip. Jadi kita perlu gunakan long nose lah untuk cabut. Sekarang ni kita nak tanggalkan kabel ni, dah masukkan kabel baru. Apa kita boleh buat adalah kita dapatkan satu benda yang macam screwdriver minus ataupun yang tajam yang ujung macam ni. Kita perlu masuk dalam slot dan kita tekan untuk buka. Okey, sekarang dah terbuka. Kita ganti je slot kabel tadi. Nampak dah terbuka tadi kabel ni. So masukkan je dan kemudian lock balik semula. Sekarang dah pasang lengkap dah. Jadi kita perlu pasang semula. Luckily masa factory memang dia dah ada tanda, so kita ikut je lah tanda balik. Okay, masukkan balik. Dan sekarang ni dah kabel dah elok. Dah boleh kita balik. So dah elok dah pemasangan.
Okey, akhirnya siap DIY pemasangan penggantian kabel untuk tap fuel ataupun tap minyak. Selamat mencuba.